Kau tahu, tadi kan aku lepas basuh kuali kan? Laki aku dia dah buang dah air lebihan tu. Air berlebihan tu jangan dibuang. Boleh disimpan, boleh diguna balik dia dah. Tapi aku malas nak bancuh lagi So aku guna je multi purpose ni nak basuh kan beg ni. Beg ni nak guna buat hantar-hantar. Bulan puasa ni aku ada delivery. So guna je lah beg apa yang ada Jimat poket kita. Mana boleh jimat. Mak kan suka jimat. Kotor tau. Kau tengok le. Bukan main berkeladak. Haruk Kau gosok-gosok tonyo-tonyo pun dia tak hilang tau. Dia tak hilang. Kita tunjuk ke awak. Takut awak tak percaya kata kita. Ni semua permukaan kotor kita buat separuh je nak. Kita spray. Lepas tu kita ambil kain. Atonyo nampak tak? Bau sikit je tonyo dia. Ambil engkau. Tu bau sikit kau tengok. Nampak tak beza dia? Tak payah jauh-jauh, sebelah je. Perbezaan dia. Ini kalau betul-betul rumah kau tak ada besen besar, kau guna je sabun badan multi purpose ni, tak payah kau nak guna air. Kau spray, dia terus tanggal. Dia terus tanggal. Belum lagi digosok tau. Baru kau spray, kau tengok. Ni dekat bahagian pink ni, air dia dah tukar coklat. Nampak coklat kehitaman? Aku dah kata dah. Ini belum kau sental. Engkau sental kau tengok. Sekali tolak aja dah jadi macam tu. 2 kali tolak lagi berkilat-kilat seperti baru. Nampak perbezaan? Aku dah kata. Macam mana aku tak merentan dengan korang ni? Aku dah kata dah. Sabun badan multi purpose ni function dia memang bagus. Guna je sabun ni, selesai masalah. Beg anak sekolah malas nak basuh kan? Kau spray, sental, gosok-gosok sikit, settle. Ambil kain, ambil ni dengan 2 barang ni, semua je jadi seperti baru.